duit zakat juga. Kan? Duit zakat juga. Kemudian ada lagi yang orang sebut kat saya berkenaan dengan skandal Penang Smart Karya. Smart Korea. Apa pula tu? Projek ni kira contohnya satu simbol kemajuan lah. Memang mula-mula dengar ni bagus lah. Tujuan dia untuk nak menyatukan komuniti seluruh negeri dalam satu jaringan pintar. Kan? Pakai apps. Tapi kita tengok hari ni kerana projek Smart Karya ni ada beberapa persoalan yang ditimbulkan. Kenapa tiada tender terbuka ataupun RFP? Kan? Yang kedua, kenapa projek ini diberikan kepada syarikat MyRisk Dynasty secara running terus, sedangkan syarikat itu tiada pengalaman membangkit. Syarikat itu syarikat tak berpengalaman. Tak ada pengalaman. Dapat. Adakah syarikat itu mempunyai pengalaman luas? Kenapa pula syarikat tu dia pisap kat syarikat lain pula? Kalau dia ada pengalaman, dia buat sendiri. Dia buat sendiri, ni dia pisap kat syarikat lain pula. Nampak tak? Berapa nilai keupayaan dan kekuatan kewangan syarikat ni? Dia kukuh dah kewangan dia. Ini persoalan yang dibangkitkan lah. Saya catat di sini. Kemudian info kami peroleh daripada masjid-masjid, kata orang yang ni lah, yang guna yang komen ini, aplikasi ni gagal dan tiada faedah. Dah tu gagal. Berapa dia punya ni ada untuk smart karya ni. TKM 1 ni masih meneruskan projek ni. Projek ni tiada manfaat untuk anak karya dan masjid, hanya pembaziran. Bagaimana pihak zakat dan Majlis Islam Pulau Pinang sesuka hati menggunakan duit zakat 2.16 juta. Tu dia. 2.16 juta. 2.16 juta tu untuk apps untuk app tu lah, aplikasi tu. 216 masjid kali dengan RM10,000. RM10. Dahsyat tu depa tu. Jadi kalau kita tengok ni adalah kita ambil daripada aplikasi kan. Komen-komen yang terdapat di situ dekat ni dalam Play Store. Dalam Play Store. Play Store tu tengok dekat dia punya dia punya Penang Smart Korea tu. Kita tengok dia punya komen review. Ada review. Kan review software, review app kan. Jadi itulah kita nak persoalkan. Kata Penang elok dah kan. Tak elok bayar. Isu yang dibangkitkan lagi. Isu duit masjid buat kejohanan bola. Aduh. Macam mana tu? Itu saja. Bila asal kita tadi kan duit zakat kan untuk bayar tu, kemudian untuk beli tanah. Tapi lepas daripada tu timbul ni macam-macam. Kita pun tak jangka macam ni. Bila timbul dulu pun Majlis Islam ada juga. Tapi pasal kita lebih kurang. Sebab itulah kalau sekiranya berlaku ini satu pengkhianatan. Satu pengkhianatan. Yang perlu maknanya dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan oleh siapa yang memegang jawatan. Tak boleh lari. Kan? Ini kena bertanggungjawab. Ini soal integriti. Kan? Integriti kalau ni depa yang laung kan, tata kelola integriti. Tapi depa sendiri pun langgap kan. Tapi betul tak ada biasa sembang dengan ada orang alim lah kan. Dia kata kalau boleh sampaikan benda ni kepada pihak yang bertanggungjawab tu supaya depa sedar depa punya hubungan dengan Allah SWT, implikasi yang dibuat tu di akhirat macam mana. Takkan depa tak tahu benar, dia pun tahu dia profesor lah, dia apalah semua kan. Ni ada lagi pandai. Ni isu dah lagi. Cadangan baik boleh naik taraf sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyhur Pulau Pinang kepada sekolah Islam Antarabangsa Al-Masyhur. Sekolah yang diwakafkan melibatkan dengan wakaf. Betul. Kemudian nak dibagi kepada buat sekolah antarabangsa pula. Ini isu yang juga dibangkitkan. Orang persoalkan. Kemudian pembelian tanah demo kuantiti macamnya orang bagi kat saya. Tapi saya rasa cukup memadai lah kita bagi kita ialah asasnya ialah kita tuntut supaya duit yang ada kaitannya dengan zakat dan juga kaitannya dengan asnaf ini mestilah orang kata ditadbir dengan sebaik-baiknya. Sebarang pengkhianatan mesti dipertanggungjawabkan. Kerana ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pihak pentadbiran yang menguruskan
harta umat Islam atau harta yang tepatnya harta asnaf ini dapat menunaikan amanah dengan betul. Kalau menyeleweng, kena tanggungjawab lah. Sebab itulah bagi kita akhirnya saya rasa akhirnya, saya sebagai ketua pembangkang saya melihat maknanya TKM1 ni perlu direhatkan. Direhatkan ataupun bahasa kasarnya digugurkan. Kalaulah saudara fahmi esko pertanian itu satu kes peribadi dia pun dia digugurkan. Kan? Ni kes yang bermacam-macam, yang melibatkan banyak portfolio, yang melibatkan banyak isu Moral lah. dari segi moral. Kalau kerajaan Pulau Pinang kerajaan yang bermaruah, maka kena rehatkan. Ada lagi orang yang kita rasa lebih layak ni boleh pegang tu menteri, bisa jadi menteri belia dan sukan. Ada lagi pernah jadi menteri KPKT. Kan? Boleh kalau nak ganti tu. Kan? Elok tu. Jadi tak ada masalah nak ganti orang lain. Kan? Saya kata tak ada pula. Ada, bukan tak ada. Cuma pandang-pandanglah. Kan? Jangan orang kata apa, nak mempertahankan orang yang membuat onar di dalam Majlis Agama Islam Pulau Pinang berselindung di sebalik Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Ada satu saya ingat ni, banyak sahabat-sahabat kita ni, saya peringkat awal saya tak berapa bercakap, saya bagilah peluang kepada Ustaz Yusni yang bawa isu ni untuk dia melihat sendiri dan juga bersama-sama dengan ada Cikgu Bat pun muncul dari bidang depa lah. Tapi akhirnya saya melihat saya perlu juga untuk memperkatakan sesuatu sebagai ketua pembangkang DUN Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ini, kan? Jadi kita nak supaya beliau ini digugurkan lah, ataupun direhatkan, bahasa yang ini agak ni kita direhatkan dan digantikan dengan yang lain. Sebab tu kita tengok isu ni LOD lagi satu. LOD. Saya terlupa lah. LOD dah hantarlah dekat sahabat-sahabat kita dekat Ustaz Fawaz pun ada, Ustaz Yusni pun dapat kan. Kan Cikgu Bat pun katanya dapat. Kan LOD ni. Saya tak nak tanya LOD ni guna duit mana? Kalau guna duit sendiri untuk ni tak apa, tapi jangan pergi guna duit majlis pula. Duit zakat. Untuk mempertahankan diri guna ni. Padahal tuduhan tu kepada individu. Kepada dia. Sebab dia daripada mula isu ni pun kan. Dia di belakang Majlis Agama lah, dia tak jawab soalan tu kan. Dia guna agensi agama Islam ni agensi yang mulia. Yang sepatutnya tidaklah dicemari dengan perkara-perkara yang ini. Kan? Ini adalah tempat umat Islam bergantung harapan, bernaung. Kan? Untuk maknanya rakyat negeri Pulau Pinang, umat Islam negeri Pulau Pinang. Jadi kita maknanya perlu supaya orang yang mentadbir ini dibersihkan daripada skandal ataupun tuduhan-tuduhan yang kita lihat bukan tuduhan biasa, tetapi tuduhan yang datang bertalu-talu. Orang mari maknanya mengadu bertalu-talu. Kerana orang tak mau tengok lah. Orang semua perut dah. Tengok dengan isu-isu seumpama ini. Kan? Dia menjadi contoh tak elok lah kan. Tak elok kepada bukan Islam. Bukan Islam tengok kan. Kita sebagai orang Islam gagal untuk mengurus institusi agama Islam ni. Sebab tu kita kata begini. Kalau hak Islam pun tak boleh nak amanah, tambahlah orang lain. Boleh harap tak? Kita tak boleh harap. Sebab itulah ini isu integriti adalah isu yang sangat penting. Siapa pun duduk tempat tu, dia boleh dipersoalkan. Dia boleh maknanya di audit. Di audit kan. Supaya perjalanan kerajaan, perjalanan institusi yang diberikan amanah tu berjalan dengan baik dan akhirnya mencapai objektif, iaitulah maslahah, menarik maslahah kebaikan untuk semua umat Islam yang berada di Pulau Pinang. Itu matlamat. Sebenarnya itulah kita bercakap panjang lebar pada hari ini berkenaan zakat saja. Zakat saja. Sebab kita melihat ini satu orang kata satu perkara yang penting lah, bukan boleh perkara ringan, perkara yang boleh main sambil lewa je. Kan? Ini amalnya duit
kepunyaan asnaf, duit orang susah, orang miskin yang merupakan mustahik zakat, mereka ni yang sepatutnya diberi pembelaan. Sepatutnya diberikan keutamaan, dilihat masalah-masalah mereka yang cukup kita tengok hari ini, Macam-macam cukup pelbagai dengan bermasalah, dengan kenaikan harga barang dan sebagainya, dengan kehidupan. Kita tahulah, kita turun duduk dalam masyarakat, turun bagi sumbangan, pergi ziarah dan sebagainya, kita dapat merasai denyutnya nadi Penang. apa nama rakyat di negeri Pulau Islam di Pulau Pinang lebih-lebih lagi. Jadi kita harapkan supaya apa nama ni, keadilan diberikan supaya untuk apa nama ni, menjadikan kepimpinan negeri Pulau Pinang kepimpinan yang bermaruah. Maka kita harapkan TKM 1 ni direhatkanlah. Dengan isu-isu yang saya sebut ni, banyak lagi isu ni, ada tapi lagi. saya sebut kaitan dengan ni dengan zakat ya. Okay. Jadi kita rasa cukup dekat tu dulu tak payah benda. Makan lagi. Jadi kita harap rakyat negeri Pulau Pinang lah, khususnya umat Islam, dia dapat tahu ni isu zakat. Tahu je. Penting. Bukannya kata kita fitnah. Ini bukan fitnah, ini benda betul. Betul. Benda yang dibangkitkan oleh Dewan Undangan Negeri, bukan isu fitnah. Jadi jangan nak alih isu kata kita fitnah kan. Jadi dah dijawab, dah diterangkan. Sebab apa, ini institusi penting umat Islam di Pulau Pinang. Ya. InsyaAllah kami Nadi Penang sama dengan Abang Jamsari dan IR Rafaid ucap terima kasih banyak Ustaz kepada YB Ustaz Fauzi sudi menerima jemputan kita pada siri kali ini. InsyaAllah kepada penonton nantikanlah nanti kita punya tetamu akan datang yang akan berkongsi dengan kita dengan isu-isu terus, baru isu panas lah Pulau Pinang ni. Terus dari sumber, insyaAllah. InsyaAllah. Jatuh daripada sumber. Nanti bila-bila boleh panggil saya pula. InsyaAllah. Lepas sidang tu panas-panas ada isu apa, kita sembang-sembang lagi lah. Boleh kongsi-kongsi apa yang kita bukan nak panas, kita bagi kita lah nak menyelesaikan. Politik solusi yang terkandung dalam budaya politik matang sejahtera. Ini kita sentiasa maknanya perjuangkan. Kan? Kita nak juga bukan kawan kita nak supaya dia melingkup macam tu. Bukan tindakan kita. Sebab apa? Sebab bersandar kepada hadis Nabi kan. Unsur akhaka zaliman am mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim dan dizalimi. Lalu sahabat bertanya, macam mana nak tolong orang yang buat zalim? Orang tolong orang kena zalim, kita tahulah. Kan? Ta'khudhu fawqa yadayhi, hendaklah kamu tarik. Kalau disebabkan kerana kuasa dia zalim orang, tarik dia. Jangan beri kuasa kat dia. Inilah dia yang kita lakukan, buat kebajikan kat dia juga. Selamat kat dia juga. Dia orang tak sedar, dia mabuk dengan kuasa, dia menyebabkan dia buat perkara pelanggaran-pelanggaran ini. Kan? Kita juga maknanya berharap supaya perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada kita dan memberi petunjuk kepada semua yang kita sebut ataupun yang kita orang yang kita soal ataupun orang yang kita persoalkan ini kembali ke pangkal jalan. Kita harap begitulah. InsyaAllah. Harapan kita. Mudah-mudahan. Kalau dah salah tu, kembalilah ke pangkal jalan. Kan? Berehatlah dulu. Tenangkan diri. Kan? Kita takut nanti kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang lebih berat lagi lah daripada dunia ni. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada salah silap, mohon maaf lah. Dengan bahasa yang tak apa nak teratur kita. Kalau sajalah kita pun orang kata apa, cara-cara orang kampung sembang macam tu lah. Cara mudah faham. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fauzi, YB Ustaz Fauzi sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.